Kalau korang first responders dalam kes macam ni, korang wajib kena tahu 3 perkara ni. Nombor 1, check for danger. Dalam kes macam ni kita boleh nampak kawasan tu gelap dan ada kemungkinan kenderaan yang datang tak nampak, tak sempat brake dan boleh langgar kita. Dan banyak kes macam ni ada kenderaan yang kedua dan ketiga yang menyusul kemudian daripada kemalangan yang pertama. Bau petrol yang kuat, ada nampak kebakaran atau ada nampak percikan elektrik, sila berjaga-jaga, kawasan itu sangat bahaya. Yang kedua adalah R, check for response. Hello, are you okay? Jika mangsa boleh menjawab kamu punya panggilan, itu menandakan bagus. Jika dia tidak boleh jawab atau mengeluarkan bunyi yang pelik, ini adalah petanda kemungkinan mangsa ada kecederaan yang lebih dahsyat. Dan yang ketiga adalah shout atau call for help. Sila panggil 999 seawal yang mungkin kerana masa itu nyawa. Kita tidak mahu melambat-lambatkan bantuan untuk tiba. Jika tempat tu memang bahaya, please do not proceed. Walaupun dalam naluri kita nak sangat bantu mangsa, tapi jangan sampai kita pula jadi mangsa yang seterusnya. Jadi yang terbaik, jika kamu tidak confident, duduk di tempat yang selamat, call for help, dan jika boleh bantu alirkan trafik supaya bantuan lagi senang untuk sampai di kawasan kemalangan. Tindakan yang cepat dan betul akan menyelamatkan nyawa orang. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.